Hai guys, Assalamualaikum. So guys, hari ni aku nak buat video yang agak special sikit. Memandangkan kita dah nak raya dah guys, tak lama lagi. Our raya is just around the corner and kita bakal meninggalkan Ramadan yang sangat-sangat mulia ini dalam masa lebih kurang 6 hari saja lagi. Jadi hari ni aku nak buat konten di mana aku akan beritahu kepada korang top 10 lagu raya pilihan aku yang aku rasa sangat best dan aku rasa aku akan on repeat almost every day sepanjang raya 2025 ni. So ini adalah antara top 10 pilihan aku saja. So korang jangan marah kalau lagu raya favourite korang tak ada dalam ni. Suka hati akulah. Ni lagu raya favourite aku, bukan lagu raya favourite kau. Okay. So kita akan mulakan. Okay, so kita akan mulakan lagu raya favourite aku di tangga ke-10, iaitu lagu Zapin Malam Raya. Mungkin korang tak tahu lagu raya ni siapa yang nyanyi ataupun lagu raya ni siapa pencipta lirik dia. Sebab lagu ni underrated sikit. So lagu Zapin Malam Raya ni dinyanyikan oleh Kak Ara Johari bersama geng-geng Triolata. Dan aku sangat suka gila lagu ni sebab apa yang unik dan specialnya, selain daripada lirik dia yang sangat unik disebabkan oleh Kak Ara kita nyanyi dalam logat Nogoi 9, lagu ni juga sangat-sangat best sebab dia punya apa? Dia punya setiap penyanyi-penyanyi, even Triolata kita pun dapat part-part yang sangat-sangat mencukupi. Macam tu. Dan diorang punya harmonization memang sangat-sangat mantap dan sangat-sangat bagus. So aku rasa memang aku sangat sukalah lagu ni. Memang membuatkan korang rasa berjoget juga ya nak dengar lagu Zapin Malam Raya ni. So untuk lagu Zapin Malam Raya ni memang bagus. Cuma aku harapkan Abang Jack dapat diberikan part lebih banyak sikit. Sebab Abang Jack ni dia ada suara yang sangat sedap. Selalu tengok live dia, walaupun dia selalu termelatah ketika nak menyanyi, tapi suara dia sedap ya. So itu je lah select sikit. Okay, Abang Pok Jack pun suara dia best, sangat-sangat sedap. Cuma aku harap diorang akan dapat part yang lebih banyak lah. Sebab dalam lagu ni Abang Aiman yang dapat lebih banyak part. Okay, so I give this song a rating of 7/10. Okay, next untuk lagu raya ke-9. Lagu raya yang tak habis-habis duk lalu FYP aku, iaitu lagu Sembang Sembang Raya Pumpang-Pumpang. Ni mesti fan Fazura kecam aku kan, sebab suara aku macam, you know, well, I'm not a singer. Lagu Raya Pumpang ni berjaya berada di tangga ke-9. Walaupun lagu ni dapat kecaman yang teruk oleh beberapa haters Fazura, namun lagu ni tetap layak letak dalam top 10 sebab dia punya lirik tu walaupun seolah-olah macam nak memerli dia punya haters ataupun nak memeli makcik-makcik bawang lah, yang suka membawang time-time raya, tapi dia punya lagu ni memang sangat-sangat best. Dia punya step yang sangat sangat senang nak follow, dengan dia punya lirik yang sangat senang nak catch, dan juga dia punya beat tu sangat-sangat catchy. Walaupun lirik dia berunsurkan sedikit negatif, ada sedikit unsur perlian, tapi lagu raya ni still best untuk korang dengar time raya ni. So I give this song also rating of 7/10. Walaupun ramai yang cakap suara Kak Faz kita tapi aku rasa okey je. Dia blend well dengan Kak Shasha. Lagu di tangga yang ke-8 pula ialah lagu Ini Kan Hari Raya. Ini pun salah satu lagu underrated yang tak ramai orang Malaysia tahu. Sebab MV dia hanya dapat capai 200k something je dekat YouTube. Iaitu lagu Ini Kan Hari Raya nyanyian Abang Andy Bernardi. Tapi bagi aku rasa lagu ni sangat-sangat sedap dan sangat-sangat unik. Sebab bukan setakat dia punya lirik, tapi dia punya voice character Abang Andy pun jadi berbeza dan jadi lebih lain, jadi lebih besar sikit berbanding dia punya lagu-lagu raya yang sebelum ni. Dan lagu raya dia ni memang sangat-sangat best sebab dia memang ada vibe raya dia tu, dan dia ada lirik dia tu ada menggambarkan suasana raya yang sebenar yang berlaku time raya. So memang sangat-sangat best. So korang wajib dengar. Kalau korang tak dengar lagi lagu ni, I give this song a rating of 7.5. Lagu ke-7, lagu yang mungkin ramai tak suka sebab ada Dato' Alif Shukri dalam ni, duet dengan Iman Troy for the first time, iaitu lagu Raya Ya Ya Ya, Raya Ya Ya Ya. Walaupun lagu ni tak berapa ramai orang suka, tapi aku suka sebab dia punya dance dia sangat-sangat
senang. Orang boleh buat trend lagi kat TikTok. Lepas tu untuk Sri Alif Syukri ni kan selalu kontroversi. Dia buat MV pakai baju ketat-ketat, pakai baju yang berrepek-repek. Sedangkan suara dia tak sedap mana pun. Tapi bila dia duet dengan Kak Iman, macam ni. Dia well blend lah. At least suara dia tidaklah terlalu teruk seperti yang orang lain expect. So okay je lagu raya dia. Walaupun lirik dia repeated, raya ya ya ya, raya ya ya ya, tapi still sedap. Anyway, congrats dapat berada di tangga ketujuh saya dengan rating sebanyak 7.6/10. Okay, seterusnya lagu ke-6. Lagu Kak Iman juga, tapi bersama dengan geng-geng SO House dia. Iaitu bersama-sama dengan Abang Naim, Kak Dahlia, Kak Alia dan juga Kak Zubir. Lagu ni memang sangat-sangat best. Rentak dia macam pocok-pocok sikit, ala-ala pocok-pocok. Selamat Hari Raya, ding 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 ding, salam untuk semua. Dan suara keempat-empat diorang ni memang sangat-sangat well blend. Okay, memang sangat-sangat padu. Harmonisation sedap, suara sedap dan lirik dia pun, walaupun ada certain part yang aku tak berapa berkenan, especially part rap, aku tak berapa nak berkenan sebenarnya ada part rap dalam lagu raya. Tapi rap dalam lagu ni aku approve sebab rap dia memang padu. So ya, tanya berada di tangga ke-6 dengan rating sebanyak 7.9/10. Seterusnya lagu tangga ke-5. Dah masuk 5 ke atas ni, memang 5 lagu ni aku akan repeating sampai dah raya Aidilfitri 2025 ni. Sebab memang sangat-sangat catchy. Kalau korang buka kat radio, korang takkan berhenti dengar. Okay, so nombor 5 adalah lagu Of Course, Meriah Lain Macam. Walaupun korang mesti pelik, apa benda lah kau ni Miro letak lagu yang banyak sayang, ayo kita pulang beraya, ayo sayang, banyak sayang. Tapi sebenarnya lagu ni memang relatable, especially untuk korang as a husband and wife. Korang mesti ada selalu communicate dengan korang husband and wife. Baju raya dah beli ke belum, kuih raya dah beli ke sayang. So benda-benda macam tu. So lagu ni dia basically dia lagu yang berkomunikasi. Is a communication song yang sangat relatable, especially untuk korang yang dah berkahwin. Dan dia sangat menggambarkan suasana raya yang memang meriah lain macam lah. Hiruk pikuk dia tu. Dan MV dia pun memang sangat-sangat cantik, aku dah tengok. Dan tahniah, dalam masa beberapa minggu je dah capai 3 million views dah guys. So kalau korang belum tengok lagi, pergi tengok MV dia sekarang. Memang best gila dan gempak. So I give this song rating of 8.2/10. Okay, seterusnya lagu keempat. Lagu from one and only our biduanita negara guys, iaitu DS Siti Nurhaliza. So lagu Raya Nak Ke Mana ni basically adalah ciptaan sepenuhnya daripada Kak Aisyah Redno. Kalau korang nak tahulah. Dan lagu ni memang sangat-sangat sedap. Dia ada kembali, seolah-olah kembalikan semula vibe-vibe drama Melayu tradisional. Dan dia seolah-olah macam lagu-lagu raya yang lama. Kalau korang rindukan lagu-lagu raya yang ada vibe lagu raya lama, korang mungkin akan suka lagu ni. Sebenarnya aku sangat suka gila lagu ni. Aku paling suka bermaaf, maafan, maafkan kami, maafkan kami. Acah-acah penyanyi siut aku. Okay, so rating aku untuk lagu ni 8.8/10. Kudos Kak Aisyah. Keep making this great song. Tak kisah lagu raya ke lagu apa ke, yang penting memang tak payah cakap dah. Suara Tok T kau letak dekat apa, kau letak dia dekat dalam pusat karaoke pun terpelanting orang lain. Dia memang nombor 1 kan. Lagu raya ni aku tak rasa semua orang dengar, sebab MV dia pun hanya capai 120k views je kat YouTube. So agak kurang sambutan, tapi aku sangat suka, iaitu lagu by Kak Nadira juga, iaitu Dam Dim Dum Hari Raya. Okay, so lagu Dam Dim Dum Raya ni ciptaan Cap Salim, Arif Izo dan juga Kak Nadira sendiri. So lagu ni bagi aku sangat special dan sangat unik, sebab dia punya beat dan juga rentak dia tu tak ada dalam lagu-lagu raya yang sebelum-sebelum ni. So aku rasa dia agak a bit special to me, dan aku rasa lagu raya ni wajar diangkat sebagai lagu raya yang terbaik. Dan bukan setakat dia punya rhythm dan juga beat yang sangat different dan ada raya song, but
Lagu ni juga sangat-sangat komplit dengan vokal Kak Nadira yang sangat padu, MV-nya yang sangat menggambarkan vibe raya, dan juga dia punya lirik yang sangat-sangat padulah aku boleh katakan. So, I give this song rating of 9/10. Good job. So, lagu di tangga kedua paling favourite aku untuk tahun ni ialah lagu daripada Abang Kai Bahar, iaitu Gelagat Raya. So aku rekomenkan sangat-sangat kat korang dengar lagu ni. Walaupun lagu ni mungkin tak semua orang boleh hadam, tapi untuk orang macam aku suka. Aku suka dengan lagu-lagu yang underrated macam Gelagat Raya ni. Lirik lagu dia memang betul-betul menggambarkan suasana raya. Nak masak rendang, tiba-tiba hangus, kuali jadi hitam dan sebagainya lah. Aku tak nak cakap lebih, korang kena dengar sendiri. Memang sedap, suara Abang Kai memang sedap. Dan dia punya MV pun sangat-sangat cantik. So, I give this song rating of 9.3. Okay, 9.3/10. Dan lagu raya paling favourite, aku rasa almost semua netizen setuju bahawa this is the best raya song that we have ever had in this era, in this 2025, which is lagu Serumpun by Kak Meme Fly. Okay, so lagu ni memang sangat-sangat gempak weh, memang sangat-sangat mind blowing. Walaupun orang komplain lagu ni 2 minit lebih je, macam lagu Angkat, seolah-olah macam tak puas. Kenapa lah kejap sangat Kak Mimi? Tapi aku sangat suka sebab dalam masa 2 minit je lagu ni ada full of element. Okay, budak-budak sastra boleh bedah lirik lagu ni dan macam-macam dia boleh dapat. Sebab dalam lagu ni ada elemen peribahasa yang digunakan. Bahasa-bahasa dia pun sangat-sangat indah, seolah-olah kita macam baca novel sastra atau baca sajak. Lepas tu dia ada penggunaan literasi dan juga ada penggunaan hyperbola, which is very very good dan sangat rare untuk diterapkan. So aku rasa lirik dia adalah sangat-sangat rare dan sangat-sangat different. Okay, sangat-sangat solid. Kalau aku boleh bagi markah dia, aku bagi markah 10/10 untuk dia punya lirik saja. Memang sangat-sangat rare dan tak ada dalam lirik lagu-lagu raya yang lain. Sangat-sangat rare, dan untuk peredaran masa zaman sekarang, this song wajar diangkat sebagai lagu raya terbaik 2025. So good job Kak Mimi and all the cast and crew of the music video Serumpun juga. Okay, sebab walaupun MV ni dapat kontroversi sebab ada unsur yang tidak sepatutnya diletakkan, tapi MV ni telah berjaya mencapai standard yang tertentu dan dah berjaya capai almost 1 million dah pun dalam masa 5 hari je. So good job. Walaupun lagu ni penuh kontroversi, tapi lagu ni still layak jadi the best raya song for 2025. So good job to Kak Mimi Fly and Curly for making this great raya song for 2025. So I give the rating of 10/10 Infinity Star for Serumpun. So I will keep repeating this song sampai hujung raya nanti. Ada satu aku lupa nak cakap, tak banyak lagu raya yang akan mengetengahkan sign language. So lagu raya ni memang sangat special sebab ibu Kak Mimi sendiri pun seorang yang OKU dan banyak menggunakan sign language. Jadi aku sangat salute dan sangat respect sebab sebagai public figure, Kak Mimi dah tunjukkan contoh yang baik, ajar korang semua sign language dalam dia punya hiburan, dalam dia punya lagu. Okay, so that was a plus point in this song. So yeah guys, that was my 10 best raya song for 2025. So kalau korang setuju dengan aku punya list ni, korang boleh komen kat bawah. Dan kalau korang tak setuju dengan list aku, korang boleh listkan apakah favourite raya song korang for this 2025. Adakah lagu nyam nyam ketupat nyam nyam ketupat nyam nyam ketupat nyam nyam, yang ni nyam nyam ketupat nyam nyam kepala hanggup kau. Okay, ataupun lagu kami budak Gen Z, raya-raya bergaya, kesana kesini penuh ceria. Kalau korang suka lagu tu, korang letak je dekat dalam list dalam ruangan komen di bawah ni. Okay, aku nak tengok juga korang punya favourite raya song. Okay guys, so that's all for me for today. So
Selamat menyambut hari raya Aidilfitri guys. Okey, selamat menyambut hari raya Aidilfitri dan selamat buka puasa kepada semua umat Islam. Jangan lupa kita tinggal beberapa hari je lagi dan teruskan memburu malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ni. Okey guys. So that's all from me. Bye bye. Assalamualaikum. Ada ketupat, ada rendang, nasi himpit dan kuah kacang. Kuih-kuih sudah terhidang. Kita jemput sekampung datang. Duit raya di dalam sampul. Adik beradik sedang berkumpul. Bye.